Okey, sekarang saya nak tunjuk cara kita unboxing. Bau dia, bau herbs dan juga bau minyak kacang inci. Okay, dia besar ni saja guys. Ni kotak dia, dia besar ni je. Okay, ni kotak dia, disertakan sekali dengan sabun dan juga ni, kalau nak gahar-gahar muka, gahar kulit, orang panggil net lah, net dia, awak gahar. Cara dia nak guna untuk penjimatan, kita janganlah guna habis seketul ni. Kita buka dulu, kita divide by 4. Okey, begitu. Okey, dan begitu ya. After that, so dapatlah 4 ketul ni. 4 ketul. So plastik ni kita buka. Kita guna 1 je, 3 ni kita simpan balik. So yang tadi kita buka, masukkan dalam net. So kita guna ni, lepas tu lepas guna kita gantung. Jangan letak atas sinki ke kat tempat berair. Kalau tak dia mudah cair, bazir lah. Okey, selamat mencuba. Kepada yang ada masalah kulit kering, boleh cuba menggunakan sabun ni, kacang inci. Menjadi dia melembabkan kulit. Memang recommended. Okey.